Mangsa letupan paip gas bawah tanah di Putra Heights, Selangor disaran menubuhkan jawatan kuasa bagi menilai perincian lanjut berhubung insiden itu. Mengutip laporan Berita Harian, Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, jawatan kuasa terbabit antara lain mampu bertindak sebagai platform untuk mangsa menghadapi cabaran masa hadapan. Saya beritahu beberapa rakan di sini supaya tubuhkan jawatan kuasa yang boleh melihat keadaan mereka yang menghadapi bencana terbabit. Ini supaya kita dapat membantu mendapatkan pampasan dan memastikan pelaku yang sebenarnya. Walaupun ada yang menyewa, tetapi bencana dihadapi agak menghimpit keadaan yang hari ini terlampau susah untuk hidup. Bencana seperti ini akan memberi kesan dan gangguan kepada mental dan saya bersedia berjumpa dengan jawatan kuasa berkenaan untuk membantu mereka menghadapi cabaran masa hadapan, katanya. Beliau yang juga Ahli Parlimen Larut berkata demikian pada sidang media selepas meninjau keadaan mangsa di pusat penempatan sementara di Masjid Putra Heights di sini hari ini. Sementara itu, Hamzah turut menasihati kerajaan dan agensi berkaitan supaya mengelak daripada mengeluarkan kenyataan berkaitan insiden itu yang dikatakan agak bercanggah. Sebagai contoh, Perdana Menteri kata tindakan perlu diambil oleh Petronas secepat mungkin, manakala Menteri Besar pula berkata ini mungkin salah kontraktor. Bagi saya ini tidak patut, jangan timbulkan perkara yang boleh menakut-nakutkan rakyat yang terjejas. Sebarang kenyataan biarlah dibuat secara senada supaya tidak mengganggu perasaan mangsa, ujar beliau kepada wakil media selepas melawat mangsa-mangsa letupan di pusat penempatan sementara di Masjid Putra Heights dekat sini.